1 tahun darab 2. Maksudnya attention dia 2 minit je. Untuk satu aktiviti tu dia boleh bagi 2 minit sahaja attention dia. Contoh kalau lepas 2 minit tu anak-anak berlari, it's okay, sebab itu memang adalah umur dia. Tapi katakanlah budak umur 4 tahun, 4 tahun darab 2. Sebab nak tahu berapa panjang attention anak-anak adalah umur darab 2. Okay, so kalau 4 tahun darab 2, maksudnya attention anak-anak adalah 8 minit. Okay, kalau anak-anak tak boleh fokus dalam 8 minit, itu maksudnya masalah lah. So bila dia tak boleh fokus buat aktiviti dalam masa 8 minit tu, apa kita kena buat? Kita pegang tangan dia, kita encourage dia untuk buat. It's okay, almost there, dah nak habis dah, buat sampai habis. Lepas tu nanti mami bagi apa adik suka. Tapi janganlah terlalu bagi sangat reward tu. Contohnya kalau macam saya, apa yang dia suka, saya lebih suka kalau parents boleh bagi mainan instead of bagi gadget. Sebab kebanyakan parents zaman sekarang nak kerja senang, bagi gadget anak duduk diam. Tapi sebenarnya itu tak akan solvekan masalah diorang. So apa yang boleh bagi adalah, kalau macam diorang dah settlekan satu task, so apa parents boleh buat adalah, okay, bagi mainan. Sebab bila kita bagi mainan like macam Lego ke, robot ke, patung ke, it's actually yang tu boleh bantu diorang untuk dapatkan kreativiti untuk bermain. Kat situ pun boleh dapatkan, boleh improvekan diorang punya dari segi bermain juga. Okay, itu satu kerusi. Second, kalau boleh, like macam seminggu sekali, saya sangat encourage parents untuk bawa anak-anak pergi bermain dekat playground. Okay, which is bagi main swing, bagi main slide, jongkang-jongkek, exposekan anak-anak untuk bermain semua benda ni. Sebab kalau diorang ada limitasi untuk bermain, dekat situlah kita nampak diorang takkan, maksudnya diorang punya perkembangan terhadap gross motor tu pun akan limit juga. That's why bila dia ada limitasi untuk perkembangan otot besar, otot kecil, that's why dia akan affect dia punya functional. Like example, contoh kalau macam budak-budak yang ada masalah balancing, in the future, balancing ni akan mengubah dia punya confidence, which is bila kita nak bawa dia ke depan, dia takkan ada confidence untuk ke depan, sebab kita tak settle dia punya foundation tu dulu. Sama juga bila kita nak anak kita berlari, melompat, bila anak kita tak mampu untuk melompat atau berlari, dia akan affect dia punya masalah ideation. Maksudnya bila mama tanya, hari ni makan apa kat sekolah, dia tak tahu macam mana nak jawab makan apa kat sekolah tu, because of dia tak ada the ideation untuk keluarkan the input. So that's why kalau macam Moti, kita memang akan fokuskan untuk improvekan dia punya muscle yang besar dulu, which is cara dia bermain, cara berjalan, cara dia merangkak, melompat, semua tu. Barulah kita, lepas kita dah settle tu, barulah kita akan collaborate juga dengan speech untuk diorang, like kita gabungkan permainan tu dan mengeluarkan menjadi satu perkataan. So that's why kenapa pentingnya bila anak-anak ada masalah speech, ada masalah behavior, datang jumpa aku, sebab kita nak create the routine untuk diorang bermain dulu. Okay, so setakat ni saya bagi 2 dulu aktiviti lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya dekat Push juga. Okay, itu saja. Okey, terima kasih Cik Safarina. Jadi ingin saya highlightkan di sini, sebenarnya kerjasama speech therapist dan occupational therapist ini adalah sangat penting untuk membantu kelewatan anak yang mempunyai kelewatan perkembangan ini. Okey, terdapat juga parents sebenarnya ada yang pernah bertanya, anak saya ni ada speech delay atau speech disorder, tapi kenapa, patutnya jumpa speech therapist lah kan, tapi kenapa doktor sarankan untuk anak saya jumpa OT dahulu barulah ST? Ini adalah kerana mereka ini mempunyai kaitan ya. Seperti OT, dia lebih kepada muscle. Jadi apabila muscle kita tu dah kuat, barulah kita boleh pergi kepada kemahiran berkomunikasi. Betul? Okey, betul. Okey, jadinya tetapi kerjasama antara ST dan OT ini adalah tidak lengkap dengan kerjasama ibu bapa di rumah. Okey, jadinya peranan ibu bapa di rumah itu, peranan ibu bapa di rumah ini adalah sangat penting untuk memastikan adanya kesinambungan terapi, bukan sahaja di pusat terapi, malah di rumah juga. Okey, baiklah. Jadi ni nampaknya kita ni sudah hampir ke akhir perbincangan pada hari ini. Jadinya saya ingin menjemput Cik Zai
sebagai seorang SEN educator yang mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun, bolehkah Cik Zai memberikan sepatah dua kata berkenaan dengan ibu bapa yang mungkin menafikan ataupun sebenarnya malu untuk memberitahu ataupun meminta bantuan jika anak mereka ini memerlukan sokongan? Okey, Cik Zai. Okay, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih Cik Mimi. Okey, saya tahu bila parent kita, bila doktor diagnosis anak kita ada kelewatan, ada spektrum, selalunya parent akan rasa down. Saya faham. Sebab kita tengok anak kita normal, ada kaki, ada tangan, tapi kenapa ada masalah fikir? Yang paling penting bagi saya, jangan letak anak tu sebagai masalah. Letak, tengok potensi mereka. Dan paling key saya selalu nasihat dekat parent, anak ni jangan pandang daripada masalah dia, tapi tengok potensi dia dan cepat-cepat buat intervensi. Sebab jurang tu pakai dan anak ada masalah apa, jangan buat solution sendiri, pergi jumpa pakar. Sebab kita jumpa pakar ni, kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan bagi saya, jangan malu pergi jumpa OT, pergi jumpa ST, jangan malu. Ini maknanya tunjuk kita ni peduli anak kita, kita sayang anak kita. Okey, sebab ini membantu mereka untuk masa depan dia, masa depan mereka. Sebab mungkin anak kita ni cara jalan pada permulaannya tak secantik anak-anak yang lain, tapi kena ingat diorang ni ada hak untuk berjaya, ada hak untuk diorang berdikari sendiri. Okey, saya bagi contoh ya. Kebanyakan parent yang saya handle adalah parent yang ada anak ASD. Saya pernah jumpa parent yang di mana dia deny, dia tak nak mengaku anak yang autism. Dia kata anak saya sempurna, anak saya hanya tak boleh bergaul dengan orang. Dia lambat buat intervensi. Yang dia anak dia tak boleh ke mana-mana. Tapi saya ada jumpa parent yang di mana saya nak sihat, jumpa pakar apa semua, dia buat anak dia boleh belajar sampai universiti. Tengok, itu peranan kita sebagai ibu bapa. Apa nasihat kat saya, yang paling penting, tengok anak itu adalah yang ada potensi, tapi jalannya berbeza sedikit pada yang lain. Yang paling penting, ibu bapa satu je, ambil peduli, jumpa pakar. Penting, anak itu adalah anak berpotensi. Sebab jangan nampak anak-anak ni berjaya dari segi akademik je, jadi doktor, jadi nurse, jadi apa. Tapi anak-anak yang ada kelewatan ni mungkin dia akan jadi somebody. Kena ingat, Bill Gates Asperger, Steve Jobs pun Asperger. Diorang ada masalah diorang, tapi diorang boleh berjaya. Di mana ibu bapa mereka sokong mereka. Okey, itu nasihat saya kepada ibu bapa. Paling penting, ada tanda-tanda kelewatan, sila jumpa pakar. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Zai. Okey, jadi Cik Safa, Cik Adibah ingin menambah sedikit. Saya cuba nak tambah sikit sebab benda ni terlalu banyak dalam sesi. Ibu ayah adalah terapis terbaik di dunia. Sebab ibu ayah, you already have that skill. Okey, contoh ibu ayah ajar, ini apa? Ulang, ini bola, ini ulang. Okey, ibu ayah ada that skill. Kami hanya mengemaskan skill tu. Contoh ibu ayah cakap nak anak sebut bola, ini bola, ulang balik. Bola tu besar. Lepas tu kita pas anak baling bola dekat Hafiz. Hafiz pas balik bola kat mama. Saya dah ulang 4 kali bola, tapi dengan cara yang lain. Okey, biasa ibu kan ulang. Okey, sebab tu saya kata the best therapist in the world, tak kisahlah speech therapist, occupational therapist, physiotherapist, is you, parent. Anda dah ada skill tu. Kami hanya mengemas gini. Sebab tu masa dengan kami hanya 30 minit hingga 45 minit seminggu sekali. Sebab yang banyak bagi kesan nanti adalah carry over ibu bapa di rumah. Jadi sebab tu kita macam, Mama buat tak kat rumah? Cakaplah buat Mama, cakaplah buat. Sebab
anda yang pegang key tu, kami hanya facilitator saja. Jadi ingat sampai bila-bila, you are the best terapist in the world, not us. Okay, itu saja. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Zai dan Cik Adibah atas titipan nasihat tadi. Jadinya sebagai ibu bapa, janganlah anggap anak ini sebagai suatu beban, tapi anggaplah mereka sebagai satu anugerah untuk kita mendapat saham akhirat yang lebih nanti, insya-Allah. Okey, jadi kita sudah sampai ke penghujung sesi diskusi pada hari ini. Jadinya saya ingin membuka Q&A untuk ibu bapa. Jika ibu bapa mempunyai sebarang persoalan, satu atau dua soalan saja. Okey, ada ibu bapa yang ingin bertanya soalan? Okey, Puan. Assalamualaikum, saya Puan Nasir daripada Gombak. Alright, saya ada anak special, anak saya disleksia. Anak saya pun dah lalui terapi, speech terapi apa semua, dan sekarang umur dia 11 tahun lah. Okay, cuma persoalan saya, sebab selepas anak saya habis terapi di pusat disleksia, masa umur dia darjah 4, okay, darjah 3, darjah 3, kita tak ada dah continuation kat situ. Sebab nak hantar PPKI untuk disleksia semua full, so saya hantar dia kat sekolah yang arus perdana. Dan saya nampak anak disleksia ni bila dia membesar pun ada beberapa perubahan yang kita nak kena tackle. Dan exposure untuk disleksia bagi saya terlampau kata tak macam ADHD dengan autism lah. Cuma nasib saya ada medical background tu je, so saya kena search sendiri. Cuma persoalan saya, apa tindakan seterusnya yang saya perlu buat untuk saya nak educate lagi anak saya. Sebab anak saya akan masuk sekolah menengah, tapi kita tak tahu sekolah apa yang sesuai dengan dia, apa aktiviti ataupun perlu ke lagi saya hantar dia ke terapi. Sebab terapi dia pun ada level dan dia dah habis komplit semua level dah. So apa lagi saya nak buat? Dan saya tak tahu mana lagi tempat saya nak hantar. Macam sekarang anak saya darjah 5, saya hantar ke sekolah private. Dia darjah 5, dia dah mula bersuara. Kenapa dia lain daripada orang lain? Dia dah mula sedar diri dia tu lain daripada lain. Sebab kita hantar dia ke sekolah arus perdana kan. Lepas tu dia dah mula hilang minat untuk belajar. Sebab yelah, disleksia memang susah untuk dia nak catch up silibus biasa, kita faham. Dan kita pun dapat kerjasama daripada cikgu untuk pengecualian belajar-belajar apa semua. Cuma dia dah mula sebut dia nak sekolah yang hafal Quran je, tak nak yang belajar-belajar lain. Dia tak suka banyak-banyak macam tu. So saya macam sesuai ke anak saya nak hantar ke tahfiz ke apa ke macam tu. Dan saya tak tahu future macam mana nanti, zaman you macam mana. Macam tu lah. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, jadi saya menjemput Cik Safarina untuk menjawab. Okey, saya suka soalan tu sebab disleksia. Kadang-kadang ada orang tanya saya juga, OT ada role tak dekat dalam kanak-kanak yang ada masalah learning difficulty? Kan macam saya cakap, OT punya role selagi dia ada masalah dalam cara dia bekerja, ada role OT kat situ. Disleksia adalah salah satu role OT, ada dalam role OT juga, di mana kita akan membantu kanak-kanak disleksia ni untuk improvekan dia punya memory, problem solving, adaptation terhadap social, and then cara dia belajar juga. Okay, so macam saya, kalau dapat, sebab saya ada handle budak disleksia juga. Okay, so apa yang saya buat, sebab kebanyakan budak disleksia, diorang memang akan mengalami stres juga, sebab diorang tak boleh nak catch up untuk follow arus perdana punya cara pembelajaran. So my suggestion is, satu, ibu boleh bawa juga anak-anak pergi OT, berjumpa dengan OT juga untuk bagi dia ekstra. Sebab kenapa kita bagi OT? Sebab kita nak kuatkan dia punya memory skills. Yang kedua is actually it's better kalau ibu boleh dapatkan special need educator yang spesifik mengajar untuk phonic sounds. Like example, bila diorang ada masalah disleksia, kebanyakannya diorang tak tahu how the bunyi tu ada. Sebab kebanyakan budak-budak saya, kalau macam saya disleksia, saya akan collaborate dengan another teacher yang ada specialist in phonic sounds. Kita panggil otolaryngology, which is diorang akan ajar skill macam mana untuk mereka yang ada masalah pembelajaran, membaca semua ni, diorang akan ajar untuk lebih mudah nak faham. Okay, itu dari sudut saya lah. Okay, Miss K ada
tambah. Okey, bagi dysleksia macam Cik Safa cakap tadi, okey, yang mana daripada sudut saya pula dia menyebut cara dia menyebut sebutan sound tu. So dia more pada fonik. So kita akan ajar dia untuk dia menyebut. Dan saya akan tengok juga macam mana dia tengok huruf tu. Selalunya tak semua dysleksia ni dia sama kes. Kadang-kadang kanak-kanak tu saya akan collaborate dengan OT bila saya cakap, okey, student saya ni tengok huruf dia jarak-jarak terlampau jauh. So OT dia ada method dia untuk saya collaborate dengan OT untuk cara dia melihat huruf dan membaca. Sebab kena ingat dysleksia ni dia akan kekal. Dia tak akan hilang. Okey, so saya kena tahu juga macam mana dia tengok. Ada dysleksia tak semua tengok huruf tu mirror. Dia ada akan tengok yang jarak jauh, ada yang dekat. So kena make sure saya kalau saya nak buat selain fonik untuk dia menulis, saya akan collaborate dengan OT. Okey, macam mana dia student tu tengok huruf. So dari situ dia akan improve. So dia bukan satu masalah yang orang kata tak boleh diselesaikan, dia boleh diimprovekan. Okey, dan saya juga akan tengok macam mana dia baca direction. Kanan, kiri apa so. Itu dia akan membantu dia. Okey, itu dari segi sudut SEN educator. Saya cuba pendekkan Okey, sebab saya nak jawab tadi kenapa dia end up your speech therapy. Okey, sebab kami sebenarnya lebih kepada bahagian literasi. Sebab macam tadi saya kata tadi, kita dah bahagian sini, kita banyak handle sini. So, lagi satu, dysleksia, kadang-kadang mama tak jangan rasa rendah diri. Sebab kadang budak dysleksia, their IQ is much higher than us, the normal one. Okey, just that cara otak dia baca tu lain. So kadang-kadang kami takkan kacau. Itu memang bahagian special OT dan special education ni lah. Jadi saya kena beritahu kenapa dia orang tamatkan sesi tu. Sebab sekarang kita nak bawa higher level, literacy, numeracy dan sebagainya. Jadi tapi mama kena rajin-rajin juga tengok cheat code. Macam tadi dia kata Otten Gillingham. Atau ada beberapa fonik yang saya pasti lebih kurang sekarang ni banyak membantu budak dysleksia adalah Jolly Phonic. Boleh tengok, tapi saya tak ada kaitan dengan dia orang, tapi saya pernah tengok budak dysleksia dapat kebaikan dari situ. Atau mama tengok cheat code yang biasa, B dengan D. So suruh dia ingat satu. Sebab somehow kita lupa sebenarnya kita ada sikit dysleksia. Contoh kanan kiri, ikut navigator kanan kiri ni kanan. So kita ada some that mild dysleksia, but it's how you calibrate. Dysleksia boleh calibrate, tapi memang banyak kerja daripada dia orang lah. Dia tak selesaikan, but dia calibrate. You akan lessen the problem. Okay, itu je saya nak sampaikan kenapa they end up your session dengan speech therapy. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih atas huraian tersebut. Saya berharap agar huraian daripada tiga-tiga panel ini menjawab soalan Puan sebentar tadi. Okey, jadi alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung diskusi pada hari ini. Okey, panel kita ingin membuka satu lagi soalan. Jika ibu bapa mempunyai sebarang persoalan, ada? Okey, jadi tiada soalan. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita yang sangat hebat pada hari ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Yayasan Mihrab selaku penganjur untuk program pada hari ini, dan MTS FAS Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra selaku tuan rumah pada hari ini. Jadinya saya difahamkan selepas ini banyak lagi slot-slot menarik yang menanti. Jadi saya harap ibu bapa dapatlah menyertai slot-slot aktiviti yang akan dijalankan selepas ini. Okey, jadi jika ibu bapa mempunyai sebarang persoalan tentang perkongsian kita pada hari ini, saya menjemput ibu bapa untuk berkunjung kepada booth kami di belakang sana, Brightberry Special Needs Education, untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan mereka juga ada menyediakan pra-penilaian percuma untuk ibu bapa yang berminat untuk mendapatkan pra-penilaian untuk anak-anak. Okey, jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa yang sudi hadir pada hari ini dan bersama-sama kita untuk mendengar pembicaraan ini. Akhir kata, teruslah menjadi suara dan cahaya harapan untuk anak-anak. Saya akhiri diskusi kita pada ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum itu saya ingin mempunyai satu pengumuman kepada kereta WTA 605